Salam semua ya, sahabat-sahabat mancing udang. Okey, hari ni lagi 4 hari nak raya jadi hari ni kita cari laut sikit lah. Jadi hari ni aku bawa member Mizal lagi. Mizal yang selalu aku bawa tu. Hari ni dia ikut trip aku kali ni. Jadi hari ni aku nak review satu rod lah yang aku beli, rod Cameo Cambrio. Cambrio. Okey, Cambrio Struggle nak tengok, tapi rod ni memang cantik lah. Kalau korang tengok dia punya pemegang dia, memang cantik lah. Tapi kita tak tengok dulu lah. Tengok makan pun memang rasa lah. Ni sambil aku tunggu Mio datang lah. Jadi relax dulu sebab janji pukul 8 kan. Ni baru 7.30. Jadi hari ni kita tengok lah hasil macam mana hari ni. Stay tune guys. Harap-harap ada lah rezeki ya hari ni. Okey, cantik. Aduh. Sekali record duri pula. Aduh. Belum ni. Slow ya. Lagi naik. Tu dia. Agak naik. Oh, kena. Kena tali. Ni batal lah. Oh, dua. Dua sekali. Oh, dia tarik. Mak. Ampun. Ni lapar mana udang? Jenggot dah. Sampah ni. Tak lawan. Kendor lah. Tak ada kasar kan? Boleh lah. Sebab dia menyangkut. Diam tu kasar. Okey. Kat tu ke? Oh. Alhamdulillah. Jenggus. Tangan sebelah. Jenggot cacat. Aduh. Anak udang kan? Udang. Yelah. Kalau anak udang confirm. Ni apa yang makan ni tak tahu ni. Tadi tak lekat-lekat. Sampah. Udang ni. Ayo laju, ayo besar. Ceko. Kira jenggot apa. Naik juga. Ada ni, ada satu tempat tu dia kalau guna anak udang memang kasar-kasar kan. Tapi itulah nak kena guna anak udang. Tapi itulah yang membanyakkan tu sebenarnya cacing. Tapi yang besar tu masalah nak kena guna anak udang. Hai. Ya lucu. Allahu Akbar. Aduh, dah tunggu lama. Sekali lucu lah.
Lucu. Lucut. Aduh, kena scare. Aduh. Okay guys, alhamdulillah hari ni udang jadilah. Si ni pun dapat sikit dalam sekilo ni. Dia pun mungkin kami balik awal lah sebab nak buka puasa hari ni. Okay guys, hari ni tengok apa hasil lagi ni. Seekor naik kalah. Jadi hari ni aku seorang Semalam aku dengan Mio kejap je lah sebab dia kami kan panas pun semalam. Jadi hari ni santai-santai je lah, cari lauk esok raya. Alright. Okay. Oi, bau. So terlepas Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba tempat lain lah. Ini santai-santai je. Tengah hari aku balik. Aku kejap je hari ni sebab nak sawak anak udang nak cari umpan lepas raya nak turun. Jadi standby hari ni nak sawak banyak-banyak umpan. Sebab kalau beli sekarang ni pun kat kedai dah RM7. Harga mahal. Sawak sekejap dapat. Adalah tambah-tambah semalam pun 800 gram, tak sampai sekilo pun. Air besar. Cakap apa, air pasang keling selalu. Alhamdulillah. Budak ni. Alhamdulillah.
Sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kita seberang ayo laju sangatlah aku mancing kat seberang sini. Tapi memang biasa pun sini, tapi fight sikit lah dengan nak ikan dengan ikan jenggo dia. Di kesempatan ni aku daripada Hamzah Kumas Hamzah Kumas video, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kat sahabat semua yang subscribe channel aku. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kita jumpa lagi lepas raya. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.